Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Luqman dari Kru Data SMK Data Ahmad Razali ingin berkongsi kepada semua tentang program yang berlangsung, iaitu pendaftaran murid tingkatan 1 sesi 2026 yang berlangsung pada 9 Januari 2026. Jom sama-sama kita saksikan video kami sampai habis. Rakyat Malaysia berikrar sentiasa hadirkan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh. Razali berjaya dari segi hingga akan sampai kerana pengetua yang ada. Apa objektif program pendaftaran tingkatan 1 ini diadakan? Okey, untuk objektif tingkatan 1, program hari ini diadakan adalah yang pertama. Kita ada 5 objektif yang kita nak capai, iaitu yang pertama, kita ingin mengadakan pendaftaran tingkatan 1 ini secara lebih sistematik. Yang kedua, kita perlukan menyalurkan beberapa perkara penting yang perlu diketahui oleh anak-anak baru kita. Dan kita juga ingin merapatkan hubungan di antara ibu bapa dengan pihak sekolah. Seterusnya, hari ini kita ingin menyalurkan sumbangan buku teks kepada anak-anak murid kita, dan diharap dengan adanya program pada hari ini, anak-anak tingkatan 1 akan bersekolah dengan lebih lancar dan lebih gembira. Agak-agak berapa ramai jangkaan murid akan mendaftar pada hari ini? Pihak sekolah menjangkakan hari ini anak-anak kita akan hadir seramai 204 orang murid. Apakah harapan Puan bagi murid-murid tingkatan 1 bagi sesi 2026 ini? Saya harap anak-anak tingkatan 1 ini akan lebih membawa kecemerlangan kepada sekolah di masa akan datang. Apa harapan Sumayya bila belajar di sekolah SMK Data Ahmad Razali? Harapan saya ialah untuk mendapat keputusan cemerlang. Korang dapat buku tu korang buka belakang sekali. Kalau tak ada nama, buku baru. Kalau ada nama, korang set satu-satu buku surat. Apakah pandangan cikgu terhadap program ini? Okay, pandangan saya program ni memberikan pendedahan kepada murid yang tingkatan 1 yang akan masuk ke sekolah menengah. Saya rasa ia memberikan keberkesanan lah. Sebab kita nak meraihkan mereka lah untuk hadir ke sekolah menengah. Bagaimana sambutan ibu bapa terhadap program pendaftaran pada hari ini? Okay, kalau tengok sambutan ibu bapa sangat-sangat memberasakan, sebab kita tengok all the way semua di ibu bapa yang tunggu anak-anak mereka. Samping tu kita dapat mengeratkanlah hubungan silaturahim kita. Dapat kenal ibu bapa mereka. Apakah pesanan cikgu terhadap murid-murid tingkatan 1 pada tahun 2026 nanti? Okey, saya ingin mengucapkan semoga anak-anak tingkatan 1 maju jaya dan sentiasa aktif dalam apa jua yang mereka ceburi, termasuklah kurikulum, pokok, dan sebagainya. Begitulah liputan program pendaftaran tingkatan 1 untuk tahun 2026 pada kali ini. Semoga adik-adik tingkatan 1 akan lebih cemerlang menuntut ilmu di SMK Data Ahmad Razali. Akhir kata, di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episod akan datang.
Hubungi kami di kontak sekolah dan ikuti petualangan kami di media sosial.